Bagi aku the key takeaway is, walaupun kau kena bawa sekolah, kau masih boleh jadi ustaz. Aku frust masa darjah 6 tu dapat selection sekolah sukan. Tak dapat. Aku macam nak pergi sekolah sukan kan, sebab kita main MSSM nombor 3 kot. Walaupun sub kan. Tapi aku pergi selection dekat sekolah seberang Temelloh. So tak dapat. So macam frust, aku dapat asrama Felda tak pergi, dapat projek bola pun tak pergi. Tu frust tu. Dia bukan sekolah sukan. Dulu kalau kat Pahang dia macam ada sekolah projek. Sekolah projek bola kat mana rompin mana aku dapat tak pergi. Macam alah aku duduk katung lah. Tapi main juga. Lepas tu form 4 aku kena buang sekolah. Dia nakal, bukan jahat lah. Biasa. Sebab tak datang sekolah. Form 4 aku kena buang sekolah. Aku pindah bantu sekolah sebelah, Bandar Tun Razak, Bantura. Keratung pergi Bantura. Sebab aku pergi JPN, dia cakap tak boleh sekolah yang sama. So pergi sekolah sebelah. Aku pergi sekolah, aku tengah main bola. Tengah main bola, Cikgu Syakari datang kat aku. Dia tarik baju aku. Tarik pergi padang sebelah. Padang bola, padang rugby. Kau main rugby kan? Tak, saya tak main rugby. Sumpah kau jangan tipu aku kenal kau. Sebab masa kat sekolah kartun tu aku main rugby. So dia kenal lah. Dia cakap, saya tak nak main rugby cikgu. Tak boleh, kau kena main. Kena paksa. Sebab time tu sekolah Bantura tu tuan rumah. Tapi aku main juga sebab masa tu macam malas dah nak main kan. Tapi main juga aku sampai nak kena pukul lah dengan sekolah lama. Betul. Dia cakap aku pengkhianat baik. Habis tu situ zaman budak-budak kan. Ramai remaja yang. Kenapa macam mana dah kena buang? Siapa suruh buang aku? Itu pengalaman, every bit of the experience tu menjadikan. Betul. Menjadikan seustad. Bagi aku the key takeaway is, walaupun kau kena bawa sekolah, kau masih boleh jadi ustaz.